Perkongsian di laman sosial TikTok di akaun Silver Sonic Alliance Tuan Al-Saguf mendapat perhatian ramai susulan paparan sesi persiapan Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad sebelum beliau mengumumkan tarikh Hari Raya Aidilfitri malam tadi. Rata-rata yang memberi komen tidak berpuas hati kerana pemilik akaun sudah mengetahui lebih awal warna baju Melayu dipakai Tan Sri Syed Daniel yang menjadi teka-teki rakyat Malaysia setiap tahun ketika menunggu pengumuman tersebut. Dia yang juga jurusolek di Radio Televisyen Malaysia RTM berkongsi ringkas warna baju tahun ini emerald green dan habis teka-teki, maaf saya tidak boleh beri jawapan sebelum waktu siaran. Rata-rata berkongsi rasa kecewa selepas gagal meneka warna sebenar dan berkata setiap tahun perkara itu membuatkan rakyat Malaysia tidak sabar menanti di hadapan televisyen untuk mengetahui warna yang dipakai. Antara warna yang diteka tahun ini adalah strawberry matcha iaitu warna popular tahun 2026, coklat dan kelab, namun ada juga yang meneka tepat warna emerald green. Sementara itu, pemilik akaun Wan Wan dan Muhammad Afan berkongsi pendapat di ruangan komen untuk menghubungi Silver Sonic pada tahun hadapan bagi mendapatkan informasi awal warna baju Melayu dipakai Tan Sri Syed Daniel. Manakala pemilik akaun Syarizal Saifur berkongsi kegembiraan keluarganya meneka warna baju Melayu dipakai Tan Sri Syed Daniel. Katanya dia perlu belanja anaknya kerana berjaya meneka dengan tepat. Penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad merupakan individu yang bertanggungjawab mengumumkan tarikh Hari Raya di Malaysia. Pengumuman itu dibuat setelah mendapat perkenan duli-duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, Majlis Raja-Raja dan diumumkan menerusi televisyen dan radio.